Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Bersama kita sekali lagi dalam Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Sini. Ha, Tangan hilang pula kan. Jadi, Halakah ni adalah program praktikal. Sahabat-sahabat buat, sahabat-sahabat yang akan dapat. Ini bukan program untuk mendengar saja. Dan mungkin tertanya apakah itu halakah? Halakah bermaksud bulatan. Bulatan. Maksudnya kita berkumpul secara bulatan dalam 3 ke 4 orang maksimum. Seorang demi seorang akan membacakan perkara yang bermanfaat. Dalam program ni, perkara yang bermanfaat, kita nak memaknakan surah-surah lazim yang kita sering baca. Kita dah ada satu teknologi yang mudah, cepat, berkesan untuk faham makna Quran dan bagaimana kita nak mengeluarkan makna-makna bacaan kita. Inilah dia. Inilah tujuan. Okey, maaf. Dia termute dah. Okey, jadi saya tunjukkan ni. Dia cara cara nak buat halakah ni sangat senang. Pertama dia kita baca kalimah thayyibah. Kemudian dia kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan demi perkataan. Jadi jom saya mulakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah. Huwa, dia. Allah. Ahad, yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah. As-Samad, tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Lam, tidak. Yalid, dia beranak. Walam, dan tidak. Yulad, dia diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam, dan tidak. Yakun, dia adalah. Lahu, baginya. Kufuwan, setaraf. Ahad, seorang pun. Sadaqallahu azim. Sahabat-sahabat semua. Nampak tak? Berapa mudahnya kita baca perkataan demi perkataan. Sebab dia perkataan dalam Al-Quran ni banyak berulang kan. Bila sebut 3 kul tu dah berulang 3 kali. Jadi mungkin sahabat-sahabat dah tahu dah apa itu kul. Kalau tak tahu, cepat-cepat dapatkan aplikasi ini sekarang. Ataupun
Cepat-cepat habiskan sampai ke 2000 perkataan. Selain itu, kalaulah ada sahabat-sahabat nak hafal surah, mungkin ada surah-surah pilihan kan, mungkin tahun ni nak upgrade. Tahun ni nak hafal 5 surah lagi. Jadi sebenarnya aplikasi ini memudahkan untuk kita menyambung ayat-ayat yang kita nak baca. Contohnya kalau kita dah hafal 1 hingga 5 ayat, ayat ke-6 tu kita lupa. Kita lupa permulaan dia. Tapi kalau kita ingat makna permulaan dia, kita boleh sambung. Jadi inilah tujuan dia, kita maknakan perkataan-perkataan. Jadi saya akan bacakan surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu. Isma, nama. Rabbika, Rabbmu. A'la, yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi, yang khalaqa, dia telah menyucikan diri. Fasawwa, lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi, dan yang qaddara, dia telah menetapkan. Fahada, lalu dia telah membentuknya. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi, dan yang ahraja, dia telah mengeluarkan. Mar'ah, padang. Faj'alahu ghusa'an ahwa. Faj'alahu, maka dia telah menjadikannya. Ghusa'an, kering. Ahwa, hitam kehitaman. Sanu'riuka fala tansa. Sanu'riuka, akan kami bacakan kepadamu. Fala, maka tidak. Tansa, kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Illa, kecuali ma, apa yang sya'a, dia telah kendaki. Allah, Allah. Innahu, sesungguhnya dia. Ya'lamu, dia mengetahui. Jahra, yang jelas. Wama, dan apa yang yakhfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiruka liyusra. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan kamu. Liyusra, terhadap kemudahan. Fazakir in nafa'ati zikra. Fazakir, maka berilah peringatan. In, jika nafa'ati, ia telah bermanfaat. Zikra, peringatan. Saya zakaru mayyahsya. Saya zakaru, dia akan mendapat peringatan. Man, siapa yang? Yasha, dia takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, dan dia menjauhinya. Ashqa, orang-orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi, yang yasla, dia masuk. Nara, api. Kubra, besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian. La, tidak. Yamutu, dia mati. Fiha, di dalamnya. Wala, dan tidak. Yahya, dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh. Aflaha, dia telah buntung. Man, siapa yang? Tazakka, dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Wa zakara, dan dia akan mengingati. Oh, dia telah mengingati, dia telah mengingati. Isma, nama. Rabbihi, Rabbnya. Fasalla, lalu dia telah solat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal, bahkan. Tu'siruna, kamu semua lebih mengutamakan. Hayata, kehidupan. Dunia, dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat. Khairun, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Inna hazal lafi sufil ula. Inna, sesungguhnya. Haza, ini. Lafi, benar-benar dalam. Suhufi, lembaran. Ula, yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, lembaran. Ibrahim, Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, nampak tak betapa mudahnya untuk kita hafal surah-surah yang kita nak baca, nak hafal. Bila kita dah tahu makna dia. Jadi cara halakah tu sebenarnya mengeluarkan bacaan. Jadi sebelum ni, macam mana cara nak menggunakan? Macam mana cara nak mengingati? Sebenarnya sahabat-sahabat tak perlu nak mengingati. Dengan ada teknologi aplikasi Think Quran ini, sahabat-sahabat boleh ingat tanpa menghafal. Okey, Assalamualaikum. Bos Muti, apa khabar?
Kalau okey, saya tunjuk sikit lah Okey, program Halakah ni adalah program untuk praktikal, Waalaikumsalam. program praktikal lah. Okey lah, saya ambil contoh lah sebab saya nak mula awal tadi sebab ada urusan kan. Biasa kita mula dua suku hingga dua setengah. Tapi saya mula awal lah. Jadi contoh dia kita baca surah An-Nas lah kan. Jadi kita baca surah An-Nas. Oh, baik sekolah. Simple je halakah lah. Halakah ni maksud dia kita berkumpul setiap bulatan 3 ke 4 orang. Kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan-perkataan. Jadi saya contohlah, saya ambil 2 ayat je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Kul katakanlah. A'udzu aku berlindung. Birabbi dengan Rabb. An-nas manusia. Malikin nas. Maliki raja. An-nas manusia. Sadaqallahu azim. Macam tu je lah. Jadi bila kita apa? Kita dah sampai ke lebih kurang 70 50 kot kita akan dapat lah. Ini contoh surah Quest dia yang berwarna biru ni. Bila okay, kita ambil contoh yang bawah sekali lah. Saya ambil contoh ayat kursi. Okay, ayat kursi. Ah, jadi cara kita nak belajar dia, kita ikut je satu demi satu ni sampailah habis. Jadi kita mula dengan satu ni dan القيوم perkataan yang berwarna kuning tadi, kan, perkataan yang berwarna putih ni adalah perkataan yang kita dah belajar pada word quest, iaitu perkataan yang kerap berulang. Dan perkataan yang baru tu berwarna kuning ada dalam surah quest. Jadi bila perkataan yang kerap berulang dan kurang berulang, kita belajar, lengkaplah satu ayat, kita akan tahu. Jadi bila Allah ni, kita pilih Allah. الله Tengok warna hijau La, tidak. لا Ilaha, Tuhan. إله Illa, kecuali. إلا Huwa, dia. هو Hayyu, yang maha hidup. الحي Qayyum. Nampak dia warna kuning ni. Kata kalau kita ingat, yang kuning ni kita boleh tekan. Qayyum maksud yang berdiri. Yang maha berdiri sendiri. القيوم Okey, selesai yang bahagian pertama, kita jawab kuis. Al-Hayyu, yang maha hidup. الحي Dengar audio. الله Dengar, tengok ni. La, tiada. لا إله Ilaha, Tuhan. القيوم Al-Qayyum. Illa, kecuali. إلا Huwa, dia. هو Macam tu je lah. Tapi yang best dia ni, okey saya tunjuk. Yang best dia contoh. Contoh lah تأخذه سنة Okey. Katalah kita tak ingat ni. Tengok pada love ni. 3 le. La ni maksud dia tidak. Tapi saya jawab dan tidak. Jawapan tidak lah. Warna merah keluar. Nampak love dah berkurang jadi 2. Ta'udzuhu ni, ia menimpanya. Saya jawab tidur. Dia keluar lagi warna merah. Love tinggal 1. Sinatun, mengantuk. Saya jawab sejahtera. Kosong apa jadi bila kosong? Kita tak dapat teruskan. Jadi selagi kita tak perfect ni, dia tak bagi kita teruskan. Dia kena suruh buat lagi. Tapi saya dah unlock lah semua ni. Jadi Alhamdulillah. Okay, jadi Yang Mahmudi, love nyawa. Masya Allah. Okay, terbaik. Okay, Bos Muti Bos Muti daripada mana? Kita boleh sembang-sembang sekejap sebelum ni. Okey, saya termeluh. Termeluh, faham. Okay. Jadi insyaAllah lah, kalau kita dalam Tim Quran ni, saya lebih kurang dah daripada 2024 ni, memang banyaklah saya pelajari. Bukan ilmu Tim Quran saja kan, ilmu Al-Quran je. Ilmu Zoom ni yang yang saya dah guna sejak PKP ni pun baru belajar ni. Dahsyat dia.
Padahal kita belajar ilmu lain kan, tapi kita terpaksa belajar ilmu Zoom. Itulah. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya sebab minta maaf, saya punya internet teruk juga Teruk ini. Terputus. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya kat saya. Sekejap lah kan. Boleh lah private session kan. Tapi lepas saya tutup majlis. Jadi yang Uh, baik, yang okay, Tuan. baik. Nak Nanti tanya, je. Tuan. Biar saya tutup Okay, majlis dulu. berkenaan dengan affiliate tu kan? Okey. Okay. Okay, affiliate contoh affiliate, saya dah apa ni dah log in. Okay, dah dapat apa affiliate tu. Okay, kita mana hanya share je mana apa status ya, Tuan. Okey, betul. Affiliate. Kejap saya tunjuk contoh je sebab apa? Ni program Ah, ni recording. Jadi okay, 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 boleh boleh okay, Tuan. tengok balik. Boleh tengok semula lah dalam YouTube saya. Sekejap saya hantar saya Hmm, punya YouTube. My YouTube. Okey. Tu dia bos Syafiq Adam. Ah, okay. Okey, jadi kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey.